Okey, langkah seterusnya yang boleh diambil untuk membina tabiat baru dalam diri kita berdasarkan kepada buku ada Atomic Habits oleh James Clear. Beliau menyatakan kita boleh untuk memanipulasi dua faktor yang saya sebut sebelum ni, iaitu menonjol dan juga isyarat. Di sini satu elemen yang boleh untuk kita gunakan dalam membentuk tabiat baru adalah mencipta persekitaran yang menyokong ataupun mendorong kepada terbinanya tabiat baru. Contohnya macam ni, kita ingin membina tabiat baru dalam hidup kita adalah dengan menambah bilangan air kosong yang diminum pada setiap hari. Jadi, faktor isyarat dan juga menonjol ini boleh dimanipulasi dengan mencipta persekitaran yang menyokong kepada tindakan ini. Contohnya adalah dengan meletakkan air mineral ataupun air kosong ini di persekitaran yang berhampiran dengan kita. Tujuannya adalah supaya air mineral itu boleh menghantar isyarat kepada kita dalam masa yang sama ianya menonjol, iaitu kita akan lihat botol air mineral ini di mana-mana sahaja yang menyebabkan akhirnya dia mendorong tindakan kita untuk meminum air tersebut dengan lebih kerap. Jadi persekitaran sebenarnya memainkan satu faktor yang sangat penting untuk membantu membina tabiat yang baru dalam hidup kita, kerana dia akan memberikan isyarat dan memberikan satu penonjolan yang baik untuk mendorong kepada tingkah laku baru. Jadi saya kira ini satu faktor yang boleh untuk kita gunakan dalam membentuk tabiat baru kita.